Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pengajian kita dalam bab Al-Asma Al-Husna. Kita berada pada muka surat 263 dalam kitab fikih Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan masuk insya-Allah ke dalam beberapa nama, yang mana nama-nama ini sebahagian besarnya adalah telah dibincangkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sentuh sebelum ni. Jadi memang betul ada beberapa nama Allah yang kadang-kadang kalau kita baca huraian dia hampir sama. Cuma kadang-kadang setiap nama tu ada yang membawa maksud yang lebih mendalam daripada nama yang lain. Jadi pada malam ni kita akan baca beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Allah yang maha memelihara. Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara. Al-Muhit, Allah yang maha meliputi. Al-Muqit, yang maha kuasa. Al-Wasi' yang maha luas. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat daripada terjemahan kepada nama ni, mungkin kita tak faham apa maksud Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit, yang maha meliputi. Meliputi apa? Sama juga Al-Wasi', yang maha luas. Luas dari sudut apa? Jadi bila kita lihat dalam ayat Al-Quran, konteks ayat tersebut, maka kita akan faham apakah maksud Allah maha meliputi dan maha luas. Adapun Al-Muhaimin, nama Allah Al-Muhaimin, ia disebutkan dalam satu tempat dalam Al-Quran. Jadi ada sebahagian nama Allah yang disebutkan banyak kali, macam Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu banyak. Tapi Al-Muhaimin, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar bahawa nama Al-Muhaimin ini hanya ada di satu tempat, di satu ayat Al-Quran sahaja, dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Jadi tuan-tuan kalau kita balik rumah nanti tengok Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 23 ni, ayat yang sebelum dia, yang selepasnya, ada menyebutkan beberapa nama lagi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Illahu, selain dia. Huwa ni dhamir. Dhamir ini merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah huwa atau hu itu merupakan salah satu nama Allah. Kena jelas perkara ni. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Dialah Al-Malik, dialah yang maha memerintah, yang maha raja. Al-Quddus, dialah yang maha suci. As-Salam, dialah yang maha sejahtera. Al-Mu'min, dialah yang maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, dialah yang maha memelihara. Al-Muhaimin yang maha memelihara. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa. Al-Jabbar diterjemahkan kat sini yang maha kuasa, tapi kalau terjemahan yang literalnya yang maha memaksa. Jabbar ni yang memaksa. Al-Mutakabbir, kalau kat sini diterjemahkan yang memiliki segala keagungan. Tetapi kalau literalnya kita kata Al-Mutakabbir ni yang maha sombong, yang maha membesar diri. Jadi sebab tu nama-nama Allah ni ada sebahagiannya kita, kalau kita
silap faham kita akan rasa muskil. Pelik pula Allah maha sombong, Allah maha takbur. Mutakabir tu yang maha takbur. Sebab sifat takbur, membesar diri ni layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita memang tak boleh. Sebab tu tak boleh manusia sebut, letak nama dia mutakabir, tak boleh, berdosa. Tak boleh, sebab sifat takbur itu hanya layak untuk Allah. Sebab takbur tu membesar diri. Allah je yang layak membesar diri. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah daripada segala apa yang mereka sekutukan. Jadi bila kita dah kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna ini, nama-nama Allah yang indah yang mengandungi sifat-sifat kesempurnaan ini, yang mana sifat-sifat kesempurnaan ini tak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang disembah oleh sebahagian manusia. Maka Allah kata, lepas kita dah tahu inilah sifat-sifat Allah, inilah nama-nama Allah, maka maha suci Allah daripada segala apa yang manusia sekutukan. Tak sepatutnya manusia ni sekutukan Allah dengan sesiapa pun, dalam keadaan dia dah tahu sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan benda-benda yang dia sembah selain Allah tu memiliki segala bentuk kekurangan, tidak memiliki segala sifat kesempurnaan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, makna Al-Muhaimin adalah yang mengetahui rahsia-rahsia segala perkara yang tersembunyi dalam hati-hati atau dada-dada manusia. Jadi kata beliau, Al-Muhaimin ini adalah yang mengetahui segala rahsia. Kita lihat dalam tafsir Al-Quranil Azim oleh Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau huraikan ayat ini, beliau menyatakan Al-Muhaimin, nama Allah Al-Muhaimin ini menurut Abdullah bin Abbas dan ramai lagi para mufassir, ia bermaksud yang menyaksikan hamba-hambanya, yang menyaksikan perbuatan hamba-hambanya. Kalau kat sini disebut yang mengetahui rahsia-rahsia, jadi yang menyaksikan, jadi lebih kurang yang mengetahui. Bermaksud huwa raqibun alaihim, dia yang maha sentiasa mengawasi mereka. Kita dah bincangkan sebelum ni, tak silap saya, Raqib, nama Allah Ar-Raqib Asy-Syahid. Jadi nama Allah Al-Muhaimin ni maksudnya lebih kurang dengan nama Allah Ar-Raqib, dengan nama Allah Asy-Syahid, yang semuanya menunjukkan Allah mengetahui segala apa yang rahsia yang manusia lakukan. Allah sentiasa mengawasi manusia. Satu benda kata Al-Muhaimin huwa raqibun alaihim, dia sentiasa mengawasi manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Dalam surah Yunus ayat 46 Allah kata summallahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah menyaksikan, menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Jadi Al-Muhaimin ini dia mengetahui rahsia, dia menjadi saksi, dia mengawasi. Jadi Muhaimin dia mengetahui rahsia, dia bukan sekadar tahu, bahkan dia menjadi saksi kepada apa yang manusia perlakukan, dan dia mengawasi segala tindak tanduk manusia. Ilmunya meliputi segala sesuatu, yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam perbicaraan mereka dan perbuatan mereka. Jadi kita nampak nama Allah Al-Muhaimin ini, dia adalah merupakan satu nama yang di dalamnya terkandung pelbagai sifat. Pada nama Al-Muhaimin dia ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syahid, menyaksikan. Dia ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Raqib, mengawasi. Dia ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, yang mengetahui. Jadi macam dalam mukadimah yang tahun lepas kita bincangkan, ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi bukan sekadar satu sifat Allah, bahkan dia menunjukkan kepada beberapa sifat Allah. Jadi Al-Muhaimin merupakan salah satu contoh nama tersebut yang mengandungi beberapa atau lebih daripada satu sifat Allah. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun daripada perbuatan manusia, sekalipun sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Jadi semua benda yang berlaku di dunia ini, yang kita semua lakukan, tak kira sekecil mana, serahsia mana kita cuba sembunyikan daripada manusia, tetap sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya.
Kemudian kita masuk pula ayat yang seterusnya yang berkaitan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit. Al-Muhit yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang maha meliputi. Jadi nak faham maksud Al-Muhit ini, maksud dia apa? Kita kena tengok konteks ayat tersebut. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar adalah daripada surah An-Nisa ayat 126. Yang mana dalam ayat ini disebutkan wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala, dia meliputi segala sesuatu. Jadi kalau sebut Allah meliputi segala sesuatu, kita mungkin tak faham apa yang dimaksudkan di sini. Tetapi apabila kita rujuk ayat ini daripada awal, Allah Subhanahu wa taala sebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Dia mengandungi dua maksud. Pertama, Allah meliputi dengan ilmunya segala sesuatu. Maksudnya ilmu pengetahuan Allah, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Itulah beza pengetahuan Allah dengan mengetahuinya manusia. Kita tuan-tuan, depan saya ada buku. Saya tahu isi kandungan buku ini. Tetapi pengetahuan saya tidaklah meliputi segala isi yang ada dalam buku ni. Yang saya tahu apa yang saya dah baca lah. Jadi nak tunjuk bila disebutkan Allah Al-Muhit yang meliputi, kalau daripada aspek ilmu pengetahuannya bermaksud dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Bila kita bercakap Allah Al-Muhit daripada sudut penglihatannya, maksudnya penglihatannya meliputi segala sesuatu. Maksudnya dia nampak segala sesuatu. Kita tuan-tuan, kita kat luar surau, kita nampak bahagian luar surau. Meliputi tu maksudnya macam kita terjemahkan, dia mengelilingi daripada atas, bawah, kiri, kanan, segala sudut. Macam kita hanya nampak sudut yang kita nampak lah. Belakang surau ni kita tak nampak. Tapi Allah meliputi, penglihatannya meliputi segala sesuatu. Dia nampak daripada segenap penjuru, daripada segenap aspek. Dan tidak ada perkara yang terlepas daripada pandangannya. Begitu jugalah bila kita kata Allah meliputi segala sesuatu dengan pendengaran dia, menunjukkan Allah mendengar segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah bila ayat ni menyatakan milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu, maksudnya Allah mengetahui segala apa yang ada di muka bumi. Ilmunya meliputi bumi dan langit. Dan begitu juga Al-Muhit daripada sudut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di alam tersebut. Manusia dia mempunyai kuasa, tetapi kuasa pemerintahan dia tidak muhit, tidak meliputi, tidak ihata, tidak meliputi segala sesuatu. Seorang sultan, seorang raja sebuah negara, dia berkuasa dalam negara dia. Tetapi ada sahaja kawasan-kawasan dekat dalam negara dia sendiri yang dia tak dapat kawal. Dia boleh kuasakan undang-undang, dia nak kontrol orang buat itu ini, tapi dia tak dapat nak kawal semua pergerakan manusia. Dia tak dapat nak awasi semua rakyat yang dalam pemerintahan dia. Pasti ada yang terlepas pandang dan semisalnya. Jadi Allah, dia meliputi daripada aspek keilmuannya, dia meliputi daripada aspek pemerintahannya, daripada aspek kekuasaan dia. Dalam surah Ali Imran ayat 120, Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang Allah meliputi
Dalam terjemahan ayat ini disebut sesungguhnya Allah mengetahui. Tapi kalau literalnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita nak faham ayat ni, kita kena tengok konteks dia. Surah Al-Isra, surah Ali Imran ayat 120, Allah tengah cerita pasal apa? Allah tengah cerita tentang perangai orang-orang kafir. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 120 ni, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kamu orang-orang beriman mendapat kebaikan, tasu'hum. Orang-orang kafir ni akan rasa tak senang hati. Dia pula yang rasa gelisah. Dia nampak orang senang, dia rasa gelisah. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan apabila kamu ditimpa oleh keburukan pula, ditimpa musibah, orang-orang kafir ini akan bergembira dengan apa yang menimpa kamu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya orang-orang kafir ini tidak akan dapat memudaratkan kamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala apa yang mereka lakukan, iaitu yang orang kafir lakukan. Pertama, Allah meliputi segala apa yang orang kafir lakukan itu daripada aspek pengetahuan dia. Sebab bila orang kafir dia rasa gembira dengan musibah yang menimpa orang beriman, dan dia rasa sakit hati bila orang beriman dapat kesenangan. Orang beriman tak tahu benda tu. Sebab gembira tu perasaan, sakit hati tu perasaan, kita tak nampak. Jadi Allah bagi tahu, nak menunjukkan bahawa muhit dalam ayat ni pertama bercerita tentang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang kafir ini. Yang kedua, dia bermaksud Allah mengawasi. Allah mengawasi apa yang orang kafir lakukan terhadap orang-orang beriman. Sebab tu Allah kata wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, tipu daya mereka tidak akan dapat memudaratkan kamu. Nak bagi tahu, kalau kita bersabar dengan segala ujian yang orang kafir, keburukan yang orang kafir lakukan kepada kita, dan kita bertakwa kepada Allah, kita tetap istiqamah di atas agama, kata Allah, maka segala tipu daya mereka tidak akan mudaratkan kamu. Kenapa? Sebab Allah akan tolong. Jadi menunjukkan al-muhit, Allah tahu dan Allah mengawasi apa yang orang kafir lakukan, lalu Allah akan tolong orang-orang yang beriman. Jadi itulah aspek al-muhit ni juga membawa maksud yang sangat luas, menyeluruhnya atau meliputinya kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam ayat yang seterusnya dengan maksud yang sama juga, surah Al-Baqarah ayat 19, Allah kata wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, ini iaitu nama Allah Al-Muhit adalah nama yang menunjukkan akan ilmu Allah, kekuasaan Allah dan kekuatannya yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 60, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada kamu, sesungguhnya Tuhan kamu meliputi segala manusia. Maksudnya Allah tahu, Allah mengawasi, Allah memerhatikan segala gerak-geri manusia dan tahu segala apa yang mereka lakukan. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Untuk kamu mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah
ahata bikulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan dia. Jadi itulah nama Allah Al-Muhit. Jadi kita dah faham dah maksud meliputi ni maksudnya apa? Meliputi daripada pelbagai aspek yang berbeza. Ilmu, kekuasaan, kekuatan, pengawasan. Dalam surah Al-Jin ayat 28 Allah Subhanahu wa taala sebut wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi semua ayat ini menerangkan tentang sifat Al-Muhit, nama Allah Al-Muhit, yang mana dia membawa pelbagai maksud, meliputinya Allah dalam segala aspek kepada manusia. Jadi disebutkan di sini, ilmunya meliputi semua makhluknya, maka tidak ada yang dapat tersembunyi baginya. Kekuatannya meliputi semua makhluknya, maka tidak ada sesiapa yang dapat melemahkannya di muka bumi atau di langit. Jadi bila kita tahu begitu, maka kita faham Allah tahu segala sesuatu dan tidak ada siapa, tak boleh kita nak cuba bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kekuasaan Allah, kekuatan Allah meliputi segala sesuatu di alam ini, maka kita tak akan dapat cuba menewaskan Allah Subhanahu wa taala atau cuba melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dengan kekuasaannya yang meliputi segala makhluknya, tidak ada siapa yang dapat lari daripadanya. Tuan-tuan, kita kalau duduk di bawah pemerintahan, sebuah pemerintahan yang zalim, kita masih lagi boleh cuba lari daripada raja tersebut. Berapa ramai penjenayah yang masih tak dapat ditangkap oleh pemerintah tempat tersebut, walaupun dengan ramainya anggota pasukan keselamatan, dengan unit risikan dia, berapa ramai penjenayah yang tak dapat ditangkap. Sebab kekuasaan manusia, kekuatan manusia dia tidak meliputi segala sesuatu, ada had dia. Jadi sifat Allah, nama Allah Al-Muhit meliputi, nak menunjukkan tidak ada batas kepada sifat Allah. Tidak ada batasan, tidak ada had kepada ilmu Allah, tidak ada had kepada kemampuan Allah, tidak ada had kepada penglihatan Allah. Nak menunjukkan Allah tidak dibatasi oleh apa-apa pun. Tidak ada had langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rahman ayat 33 Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai jin dan manusia, jika kamu mampu untuk menembusi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, cubalah melintas atau menembusi langit dan bumi itu. La tanfuzuna illa bisultan. Kamu sama sekali tidak akan dapat menembusi langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tak akan dapat lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Mula Allah kata famfuzu, cuba cabut lari, cubalah pergi lari menembusi langit dan bumi tu. Kemudian Allah kata kamu sama sekali tidak akan dapat melakukannya. Kamu tak dapat lari daripada perintah Allah, kamu tak dapat lari daripada kekuasaannya, kerana dia meliputi segala sesuatu dengan ilmu, kekuasaan, kekuatan dan pemerintahan dia. Jadi tuan-tuan, setiap malam ni, setiap nama ni kita hurai tak panjang sangatlah, sebab kita benda ni kalau kita ingat dah banyak kita ulangkan maksud kepada nama-nama ni. Kita masuk pula nama Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya. Nama Allah yang seterusnya iaitu Al-Muqit. Al-Muqit. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha.
wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Subhanahu wa taala bersebut, may yashfa' syafa'ah, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya dia akan memperolehi bahagian daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian atau hukuman daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah ini maha kuasa ke atas segala sesuatu. Sebelum kita huraikan ayat ni, saya tertinggal tadi satu huraian kepada ayat yang berkaitan, yang membicarakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit, yang mana dia merujuk kepada ayat dalam surah Al-Isra tadi. Surah Al-Isra ayat yang 160. Maksud Al-Muhit dalam ayat ini, para ulama tafsir menyatakan, bila Allah sebut wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas, apabila, ingatlah ketika kami beritahu kepada kamu sesungguhnya Tuhan kamu meliputi segala manusia. Kalau kat terjemahan kat sini dikata sesungguhnya ilmu Tuhan kamu meliputi segala manusia, tapi bila kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, meliputi di sini dalam tafsir Ibn Katsir dinukilkan daripada Imam Mujahid, Urwah bin Az-Zubair, Al-Hasan, Qatadah dan selain mereka menyatakan bahawa apabila Allah kata sesungguhnya Allah meliputi segala manusia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, daripada kejahatan mereka. Nak bagi tahu juga Al-Muhit dalam ayat ni bermaksud Allah melindungi, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang meliputi segala kejahatan yang cuba dilakukan oleh manusia-manusia lain kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, seolah-olah dalam ayat ni Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apabila kami sebut kepada kamu sesungguhnya Tuhan kamu meliputi segala manusia, bermaksud Tuhan kamu meliputi segala manusia dengan kekuasaannya, dengan kudrahnya, dengan kekuatannya. Dan manusia itu berada di bawah kawalannya. Dan manusia itu, mereka yang cuba membuat tindakan jahat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan dapat keluar daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah. Kamilah yang akan menghalang mereka daripada melakukan kejahatan kepada kamu. Jadi sifat Allah Al-Muhit ini dalam ayat surah Al-Isra tadi nak menunjukkan bagaimana Allah melindungi manusia, melindungi Nabi SAW daripada niat-niat jahat orang-orang kafir di zaman tersebut. Jadi nak menunjukkan Al-Muhit ini juga membawa maksud penjagaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Ada orang kita mungkin ada rumah yang besar, kita ada pengawal keselamatan, tapi pengawal keselamatan kita tu bukanlah dia dapat jaga segala aspek keselamatan kat rumah kita tu. Kadang-kadang kita ada satu sistem keselamatan, dapat juga ditembusi. Sebab sistem kita tak meliputi segala sesuatu. Sistem keselamatan kita tak meliputi segala sesuatu. Tetapi penjagaan Allah, perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW meliputi segala sesuatu sampai mereka tak mampu. Dan kitab tafsir disebutkan sampai mereka takkan mampu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad SAW telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali balik pada surah An-Nisa tadi yang berkaitan nama Allah Al-Muqit. Disebutkan di sini sesiapa yang memberi syafaat yang baik. Apa maksud dia? Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Wasit dia menyatakan memberi syafaat yang baik bermaksud dia menjadi orang tengah untuk manusia dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Kalau dalam tafsir As-Sa'di dia menyatakan bahawa maksud menolong manusia. Jadi
Memberikan syafaat yang baik ni maksudnya sesiapa yang membantu manusia dalam perkara-perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang bermanfaat, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, yakullahu nasibum minha, maka dia akan mendapat bahagian daripadanya, maksudnya dia akan mendapat pahala daripada pertolongan yang diberikan kepada kebaikan tersebut, ataupun apabila dia menjadi orang tengah untuk seseorang menunaikan hajat. Kemudian Allah kata, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, sesiapa pula yang memberikan syafaat dalam keburukan. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, siapa yang menjadi orang tengah dalam melakukan kejahatan, dia bantu orang lain untuk buat kezaliman. Dia bukanlah penjenayah yang sebenar, tapi dia bantu orang buat jenayah. Dia bantu orang buat keburukan. Atau dia bantu orang untuk memburuk-burukkan saudara dia yang lain. Ringkasnya dia membantu orang dalam buat kejahatan lah. Maka dia juga akan mendapat yakullahu kiflum minha. Dia akan memikul beban, maksudnya memikul dosa daripada perbuatan dia tersebut. Kemudian Allah kata, wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala ni muqit? Muqit di atas segala sesuatu. Imam At-Tabari dia bawakan beberapa pendapat mufassir tentang maksud nama Allah Al-Muqit dalam ayat 85 surah An-Nisa ni. Pertama, dia kata sebahagian ulama' menyatakan Al-Muqit dalam ayat ini bermaksud Allah Al-Hafiz, Hafizan Syahida. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga dan menyaksikan. Hampir sama macam nama Al-Muhaimin tadi. Yang kedua, sebahagian ulama' pula berpendapat Al-Qaim ala kulli syai'in bitadbir. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir segala sesuatu. Dia yang menguruskan segala sesuatu. Kata pula sebahagian ulama' Al-Qadir, Al-Muqit ini membawa maksud Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa. Sebab tu kalau terjemahan kat sini disebut Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nak tunjukkan bahawa Al-Muqit ini juga merupakan nama Allah yang boleh merujuk kepada pelbagai makna. Sama ada Allah tu maha memelihara, menyaksikan, dialah yang mentadbir alam ini, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kata Syekh Sa'di pula, ayat ni Al-Muqit dalam ayat ni bermaksud Allah lah yang menyaksikan, yang menjaga, dan dia berkuasa membalas ke atas sesiapa yang berhak menerima balasan tersebut. Sebab konteks ayat ni Allah bagi tahu, siapa yang tolong orang buat benda baik, dia akan dapat pahala. Siapa pula yang bagi syafaat dalam buat kejahatan, kezaliman, dia akan dapat dosa. Lepas tu Allah kata, wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Jadi kata Syekh Sa'di, maksudnya Allah menyaksikan, dia menyaksikan orang yang bagi syafaat yang buruk, tolong orang buat kejahatan, orang yang bagi syafaat yang baik, orang yang tolong buat kebaikan, Allah menyaksikan. Kemudian Allah Al-Hafiz, Allah memelihara. Kemudian Allah dia berkuasa nak balas. Kita kadang-kadang kita nampak orang buat kebaikan, tapi kita tak dapat nak balas kebaikan orang tersebut. Orang buat kebaikan kat kita, kita tak mampu sebab kebaikan dia kadang besar sangat. Kita pun rasa tak mampu kita nak balas kebaikan dia. Orang buat kejahatan, kita nampak orang buat kejahatan, kita nampak. Macam Allah Asy-Syahid. Kita boleh letak nama kita Asy-Syahid, tak ada masalah, kita menyaksikan. Tetapi manusia dia menyaksikan segala sesuatu, menyaksikan satu keburukan, tak bererti dia mampu nak hukum orang yang melakukan keburukan tersebut. Dia macam kita lah hari ni, kita nampak kita buka handphone kita buka laptop kita nampak segala kezaliman yang berlaku kat segala pelosok dunia. Dan kita tak dapat buat apa-apa. Kita Asy-Syahid, dalam konteks ni kita Asy-Syahid. Kita menyaksikan dengan mata kita. Bahkan dengan teknologi sekarang,
Ketika baru beberapa saat kejahatan itu berlaku, misalnya kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita kat Palestin, kita nampak. Bahkan kadang-kadang kita nampak secara live. Kita menyaksikan dengan mata kita. Tetapi kita tak dapat berbuat apa-apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia bagi tahu bahawa dia menyaksikan orang yang tolong buat kebaikan, dia menyaksikan orang yang tolong buat kejahatan, dan dia juga memiliki kekuatan, kemampuan untuk membalas segala apa yang dia saksikan. Itu beza kita dengan Allah. Kita menyaksikan tapi belum tentu kita boleh buat apa-apa. Tetapi Allah menyaksikan dan Allah mampu dengan kekuasaannya nak balas siapa yang buat baik dan nak balas siapa yang buat kejahatan. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar di sini, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyampaikan kepada makhluk makanan dan rezekinya, yang memberikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki daripada hikmah dan pujiannya. Dan bahawasanya dialah yang menurunkan makanan kepada makhluk dan memberikan rezeki kepada yang kecil maupun yang besar, kaya maupun yang miskin, yang lemah maupun yang kuat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tak ada satu haiwan yang melata pun di atas muka bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dialah yang mengetahui tempat berdiamnya, tempat tinggalnya haiwan itu dan tempat dia menyimpan. Kullun fi kitabim mubin. Semua perkara ini tertulis dalam kitabnya yang nyata. Jadi Allah Al-Muqit, Allah lah yang berkuasa memberikan segala sesuatu. Jadi Al-Muqit nak menunjukkan Allah yang berkuasa, Al-Qadir, yang maha berkuasa buat apa yang dia nak. Dalam surah Fusilat ayat 10, sekali lagi menerangkan tentang sifat Allah yang maha berkuasa. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan dia memberkatinya dan dia menentukan, wa qaddara fiha, dan dia menentukan kadar aqwataha, makanan-makanan yang ada pada muka bumi tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dia menentukan pada kadarnya makanan-makanan penghuni muka bumi ini dalam 4 masa. Bagi penjelasan ini adalah sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Semua ni nak menunjukkan Allah Al-Muqit. Dia berkuasa, dia yang menentukan rezeki. Berapa banyak rezeki yang ada kat muka bumi, makanan-makanan untuk haiwan, semua itu menunjukkan nama Allah Al-Muqit, dia yang maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Maksudnya Allah mentakdirkan apa yang diperlukan oleh penghuni bumi daripada rezeki. Allah menetapkan tempat untuk mereka bercucuk tanam dan apa-apa sahaja yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka daripada aspek perniagaan, pokok-pokok dan pelbagai kebaikan yang lain. Nak menjaga Al-Muqit ini Allah yang dia membalas manusia, dia mempunyai kemampuan untuk bagi apa-apa sahaja kepada manusia. Dekat akhirat dia bagi dosa, bagi pahala. Dekat dunia dia bagi rezeki, dan tidak ada siapa yang boleh menghadkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri. Dan dia dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, maka dia menetapkan, dia mentakdirkan segala sesuatu. Dan ada juga makna lain Al-Muqit. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menerangkan tentang ayat surah An-Nisa ayat 85 ini, yang mana Abdullah bin Abbas menerangkan bahawa Abdullah bin Abbas atau Atiyah, Qatadah dan lain-lain menyatakan
Al-Muqit dalam ayat ini bermaksud yang menyaksikan. Maksud yang lain pula ialah yang menghitung. Maksud yang lain pula yang berkuasa. Ya, maksud yang lain pula adalah yang maha memberi rezeki. Jadi Al-Muqit dia membawa maksud yang pelbagai. Jadi pada malam ni kita memang melihat nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dalam satu nama tu dia mengandungi pelbagai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian sifat-sifat ni kita dah bincangkan dah dulu. Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Hafiz, Al-Syahid, Al-Raqib, semua tu ada dalam Al-Muqit. Jadi kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, tidak salah kalau dikatakan nama ini mencakupi semua maksud di atas, iaitu Allah yang ilmunya meliputi semua hamba, keadaan mereka dan apa yang mereka perlukan. Kekuatannya juga meliputi mereka. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menjaga mereka, memberikan rezeki dan pertolongan kepada mereka, yang memberikan kepada manusia makanan dan rezeki, serta memberikan ilmu dan iman, dan mencampakkan iman ke dalam hati hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi dah selesai huraian kita tentang nama Allah Al-Muqit. Kita masuk pula nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wasi'. Al-Wasi' ni banyak kali kita dengar dalam Al-Quran. Kalau kita terjemahkan, yang maha luas. Yang maha luas. Jadi kita nak tengok apa maksud Allah Al-Wasi' yang maha luas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Allah kata Allah memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan dialah wasi' alim. Dialah yang maha luas, lagi maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah lagi ayat 115 Allah kata, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Di manakah sahaja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah dia maha luas, lagi maha mengetahui. Jadi apa maksud maha luas? Maksudnya di sini adalah luasnya sifatnya yang berkaitan dengan Allah. Luasnya sifat-sifat Allah. Dia lebih kurang macam maksud Al-Muhit tadi, yang meliputi segala sesuatu. Luasnya sifat Allah, sempurnanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada seorang pun dapat sampai kepada dapat memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pujian. Sebab tu bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Apa maksud segala puji bagi Allah? Kenapa kita sebut dengan ayat yang ringkas tu? Sebab kita kalau nak puji Allah dengan segala sifat kesempurnaan Allah, kita tak mampu. Kita tak mampu nak sebut satu persatu sifat kesempurnaan Allah. Jadi dalam ungkapan Alhamdulillah, sebab tu diterjemahkan segala puji. Maksud ucapan tu kita puji Allah di atas segala sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat dia yang luas. Kalau dalam konteks ayat ni Allah kata dia beri pemerintahan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Nak bagi tahu luasnya pemberian Allah. Allah bagi kepada sesiapa sahaja kuasa pemerintahan kepada orang-orang yang dia nak. Dan bila dia bagi kuasa pemerintahan kepada manusia, kepada sebahagian manusia, itu tak mengurangkan sedikit pun kekuasaan dia. Jadi Allah luas daripada aspek kekuasaan dia. Kemudian Allah luas daripada aspek pengetahuannya. Dia tahu siapa yang layak diberikan kuasa pemerintahan. Kemudian dalam ayat 115 tadi disebutkan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berada, kamu menghadaplah kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu macam mana luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila berlakunya perubahan kiblat, timbullah rasa
rasa duka cita di kalangan sebahagian sahabat. Dia kata, alamak, solat kita silap kiblat lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi Allah nak bagi tahu kat mana sahaja kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya boleh solat tanpa hadap kiblat, tapi nak bagi tahu solat-solat yang kamu buat sebelum ni yang bukan menghadap kiblat yang betul, itu dah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi tahu bahawa innallaha wasi'un alim. Allah ni luas rahmat dia. Orang buat tersilap dalam beramal pun Allah masih terima amal ibadah tersebut. Nak tunjuk luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am yang menceritakan tentang keluasan ilmu Allah. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Luaslah pengetahuan Tuhanku kepada segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pengajaran? Jadi dalam surah Al-An'am, luas ini merujuk kepada keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah yang tidak ada had batasnya. Jadi kita berhenti sebentar untuk azan. Kita sambung lepas azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan huraian nama Allah Al-Wasi' yang maha luas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas ilmu pengetahuan dia. Dia mengetahui segala sesuatu. Yang maha luas rahmat dia. Terlihat lagi dari dalil lain berkaitan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Sebab tu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Allah ada sifat rahmat dan ada sifat murka.
Tapi sifat rahmat Allah lebih luas. Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu, sampai Allah bagi rahmat juga kepada orang-orang yang tak beriman. Sebab tu orang-orang yang tak beriman kat dunia, dia dapat je oksigen, dapat je makanan. Bukannya bila dia syirik kepada Allah terus dia kena hukum on the spot, tak. Allah bagi juga kebaikan kepada dia sebab rahmat dia luas. Jadi bila rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas, jangan kita sempitkan. Kadang-kadang kita suka sempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata Allah takkan rahmati kamu dan semisalnya. Bila orang buat maksiat, kita suka doakan untuk dia laknat kepada dia dan semisalnya. Sekarang rahmat Allah luas, sepatutnya kita doakan keampunan, doakan dia dapat hidayah. Jangan kita cuba tunjuk yang Allah ni dia kemurkaan dia mengatasi rahmat dia. Tak, Allah kata sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dalam surah Ghafir ayat 7 Allah kata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Tuhan kami, luasnya rahmat dan ilmu kamu di atas segala sesuatu. Sebab dia terjemahkan sebagai meliputi. Meliputi ni macam al-muhit. Tapi dalam ayat ni sebut wasi'ta, meluasnya ilmu kamu dan rahmat kamu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran ayat 73 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Katakanlah sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Nak menunjukkan kurniaan Allah, rahmat Allah tu luas. Kemudian kita lihat lagi meluasnya sifat Allah. Nama Allah Al-Wasi', luas. Yang maha luas ni juga bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas pengampunan dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah kata, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan untuk kamu keampunan daripadanya dan kurniaan daripadanya. Dan Allah lah yang maha luas lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah lah yang maha luas keampunan dia. Allah lah yang maha luas kurniaan dia. Surah An-Najm ayat 32. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu maha luas, sangat luas keampunan dia. Sebab itu dalam riwayat Abu Daud, bagaimana ada dua orang bersaudara. Seorang tu kaki ibadah, seorang tu kaki buat maksiat. Saya ringkaskan cerita dia. Maka orang yang suka beribadah, dia selalu nasihat saudara dia ni. Sampai satu masa saudara dia ni menjawab bila dia nasihat, dia pergi cakap, sesungguhnya Allah tak akan ampuni kamu. Disebabkan perkataan dia kata kat saudara dia yang buat maksiat, kaki maksiat tu, Allah tak akan mengampuni kamu. Dia dicampakkan ke dalam neraka. Sebab siapa dia yang berhak nak kata Allah tak akan ampuni kamu? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala keampunannya luas. Kita tak boleh cakap kat orang. Kita nampak orang tu buat maksiat macam mana pun, kita tak boleh cakap kat dia, Allah tak akan ampuni kau. Kita kena tegur dia buat maksiat. Kita kena cegah dia daripada buat maksiat. Tapi mulut kita tak boleh sama sekali cakap macam tu. Misalnya kan, baru-baru ni kan ada konsert dan semisalnya kan. Adalah diceritakan, ada orang tu pergi konsert tapi dia solat dan semisalnya. Ada orang petikai, kenapa pergi konsert tapi solat? Buat apa solat tapi pergi konsert? Ada yang petikai, Allah terima ke solat dia? Kita jangan sebut benda-benda macam tu. Benda yang di luar ilmu kita. Kita tak ada hak nak kata Allah terima atau tidak solat dia. Dia buat maksiat, tapi dia solat. Adakah betul Allah akan tolak solat dia semata-mata dia pergi konsert tu? Kita tak ada hak nak cakap macam tu. Kita tak ada hak nak kata Allah tak akan terima mereka, Allah tak akan ampun mereka. Itu perkataan yang sangat bahaya. Sebab kita sedang menyanggahi banyak nas-nas Al-Quran yang menyatakan keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah kata,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah suruh Nabi Muhammad SAW cakap dekat manusia, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka yang buat dosa. Bila orang buat dosa, dia menzalimi diri mereka sendiri. Allah kata apa? Adakah Allah kata tak ada keampunan untuk kamu? Tak. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Allah suruh Nabi SAW cakap benda ni kepada manusia yang banyak buat dosa. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni Al-Imam Ibn Katsir bagi tahu dia berkaitan orang yang bertaubat. Kalau orang dia buat dosa sebanyak mana pun, bila dia taubat ke Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ampuni dia. Bila taubat dia benar-benar datang daripada jiwa dia, Allah janji Allah memang akan ampuni dosa tersebut. Tak boleh ada keraguan kepada dalam diri kita kalau kita taubat Allah terima ke tak. Bila kita taubat dengan sebenar-benar taubat nasuha, confirm Allah terima. Jangan kita kata, boleh je jadi Allah tak terima taubat nasuha. Tak. Kalau kita cakap macam tu, kita sedang menyanggahi ayat Al-Quran. Allah dah janji, kalau orang taubat dengan sebenar-benar taubat, dia akan ampuni. Bukan sebab dia dipaksa, tak ada siapa paksa Allah untuk ampuni orang. Tapi sebab rahmat dia yang luas. Sebab keampunan dia yang luas. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang berkaitan tentang perkara ni. Dan kalau kita lihat pula yang seterusnya, apa bukti keluasan rahmat Allah? Apabila Allah memberikan pelbagai kemudahan, rukhsah dalam amal ibadah kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan manusia melainkan dengan apa yang mampu dia lakukan. Itu juga menunjukkan keluasan Allah, iaitu keluasan daripada aspek rahmat dia. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah sebut siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, dia macam sebiji butir benih yang menumbuhkan 7 biji benih yang lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala al-wasi', maha luas daripada segi pemberian, pembalasan pahalanya kepada manusia yang buat kebaikan. Manusia buat satu kebaikan, Allah bagi gandaan, berkali ganda pahalanya. Jadi Allah Al-Wasi' menunjukkan segala aspek keluasan Allah, dari sudut ilmu dia, kekuasaan dia, pemberian dia, rahmat dia dan pengampunan dia. Jadi itulah sebahagian nama-nama Allah yang dapat kita huraikan pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung nama Allah Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha menjaga. Dia hampir sama macam nama Allah Ar-Raqib, Asy-Syahid. Wallahu alam. Ada sebarang persoalan? Okey. Okey. Bila kita kata tadi, kita tak boleh lah, kita kena rahmat Allah kan luas. Dia tak boleh kita kata kamu akan masuk neraka, Allah takkan ampuni kamu. Tapi macam mana pula kita pergi laknat Yahudi? Pertama, kita tak disuruh doa keburukan pada asalnya. Kita tak disuruh. Orang buat dosa, kita tak boleh cakap kita doakan supaya kau dimusnahkan oleh Allah. Tak boleh. Kita kena beza. Orang buat maksiat, orang tak nak peluk Islam misalnya, kita tak boleh doakan kehancuran untuk dia. Tetapi kunut nazilah yang Nabi SAW lakukan bukan sekadar sebab orang tu kufur, bukan sebab sekadar orang tu buat maksiat, tak nak masuk Islam, sebab mereka melakukan kezaliman ke atas orang-orang beriman. Dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah, macam mana Nabi SAW utus 70 golongan Qurra atas permintaan kabilah-kabilah tersebut. Kononnya mereka perlukan orang. Nabi SAW hantarlah 70 orang Qurra untuk bantu mereka, untuk ajar mereka. Tapi bila sampai, mereka bunuh. Sebab itu Nabi SAW doakan kehancuran untuk mereka, doakan laknat untuk mereka. Sebab mereka bukan sekadar tak beriman, mereka lakukan kezaliman. Kita kena bezakan.
Orang yang sekadar tak beriman tapi dia tak lawan Islam, dia tak cuba pemerangi orang Islam. Dengan orang yang dia bukan sekadar tak nak beriman, bahkan dia cuba hancurkan. Dia bunuh saudara-saudara kita. Jadi bila orang yang buat kezaliman macam tu, maka Allah benarkan untuk kita doa laknat kepada mereka. Itu yang Nabi SAW lakukan dalam doa kunut nazilah. Jadi jangan pula-pula kita nampak orang buat maksiat, kita pun baca kunut nazilah, ya Allah musnahkan orang ni. Tak, bukan. Bukan semata-mata dosa kita pergi buat kunut nazilah untuk Allah hancurkan dia, bukan. Sebab kezaliman, penentangan yang mereka berikan. Jadi kena faham konsep tadi. Bukan kita melimitkan rahmat Allah, tapi sebab mereka melakukan kezaliman, jadi Allah bagi peluang kat kita untuk balas kezaliman yang mereka lakukan dengan doa, minta tolong dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak ada soalan lagi, kita selesaikan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik.